in the making of TikTok of the year, okay? Wait, kat sana. Ya. Berapa? Bagus Pak, bagus. Hai semua. So hari ni kita nak berbuka puasa dekat Kota Sas bersama dengan 3 dan lagi 3 orang on the way, tak sampai lagi. So dia punya plan sekarang kita nak pergi bazar. Lepas tu kita akan berbuka dekat dataran Kota Sas. Dekat Kota Sas je. Macam tu je lah. So itu je lah plan dia. So ya, dan we will see lah macam mana nanti kita akan tengok. Siapa yang macam siapa yang macam biasa bertiga ni, and then lagi 3 orang satu kereta, dan budak lelaki lah, budak-budak sekolah rendah. Tadi kita di mana? So by the way kita orang tadi baru balik dari bowling. Dan siapa kalah kena belanja air. So nampaknya kami lah yang kalah. Kita lah yang kalah. But it's okay, ada mata juga walaupun kalah. Tapi tak apalah, kita belanja je lah dia orang air nanti. Kita okay je. Kita okay je. Air bazar okay lah. Betul. Okay dah, tu je, bye. Bye-bye. Bye. Hai. Orang nak pergi bazar. Cepat. Bazar Kota Sas. Apa? Tiga kali nama yang sama. Hei, nampak tak? Alhamdulillah. Tak ada. Siapa nama? Siapa? Tak ada. Ada. Siapa nama kena dia ni. Seorang lagi? Kita orang berbuka dekat Kota Sas. Konsep dia piknik. Bawa kapet. Macam-macam makanan yang ada. Amis sangatlah. Ini haul apa yang kita orang semua beli. So ini adalah roti john daging. Next. Nasi kukus ayam. Lagi? Dan kita ada tahu bergedil. Kita ada nasi Arab. Nasi Arab. And then kita ada apa yang ni? Wow, tak sure apa benda. Apa ni? Sebab kita orang beli daging. Oh, nasi kerabu. Nasi kerabu color. Oh, okay. Yeah. Faham. And then we have, wow, ni I don't know, tapi macam Turkish punya kunaf. Oh, might be baklava. Oh, ya ke? Alright, next we have sata. Hopefully sedap lah, insya. Sedapnya bau. Bau dia memang menyengat. Pipa sambung. Puding diraja. Orang Pekan kita orang Pahang. Lepas tu ada tepung platter. And then kita ada martabak ayam. Okay. Lepas tu kita ada shawarma. Ni nasi sup ke? Tak tahu lah. Ayam penyet lagi. Ayam penyet. Oh, okay. Best ya? Apa?
sekarang tengah buat apa? Dah siap buka? Alhamdulillah dah siap berbuka. Tapi sekarang ni kita in the making of TikTok of the year, okay? Bunyilah bersemangat. Kena marah ni. Ni cikgu. Belajar semuanya tak berguna. Tapi nanti masa turn kita pun. Macam tu juga. Okay, satu lagi lah. Oi, hebat tu. Masa pada macam ni. Aku lupa. Apa bagus? Cuba. Tanpa disangka. Berapa hari puasa? Bersih tak? Tahu. Ni mana sumbu? Sumbu ada je dekat tu. Kereta tu ada je sumbu. Ni ada dah. Jangan lupa. Wait, kat sana. Tio. Bye. Bye. Good morning. Hari ni kita nak tukar langsir. 3 ni je kita akan tukar. Yang ni dan yang ni. For vibes, Mama buka lagu Raya. Ambil pot. Tuan ni ke tak? Tuan ni kan? Ni dulu kau? Nak rambut ni dulu? Ikutlah. Because it's too dusty, so kita nak lap dulu. Very dirty. Next. Dah settle tukar langsir. Ini langsir kita nak basuh. Langsir kita baru pasang. Kat sini pun kita baru pasang. Sini masih lagi. Kat sini pun kita pasang juga. Kat bilik pun sama. Probably kita akan tukar semua layout ni sebab Mama nak try untuk arrange baru. Tapi tengoklah hari lain. Maybe hari lain. Assalamualaikum kawan-kawan. Hai.
Sekarang pukul 6.52. Hari ni kita orang berbuka bersama-sama. Tapi tak masak. Just first time beli dekat bazar. Bazar dekat sini. So kita ada beli nasi hujan panas dengan ayam berempah. Ada nasi kukus. Akak. Saya pula green tea untuk Mama. Coklat. Mango untuk Ikin. Ni apa nasi kukus ayam berempah? Sama je nasi tapi kukus. this one lagi murah. Tapi berbeza kedai. Lepas tu beza gila. Ayam lain. Dan nampak yang ni lagi sedap. Lagi sedap dan bau dia pun sedap. Boleh ke? Kuih muih, bomboloni, macam merah punya roti and donut red velvet. Tu je. Tu je. Mungkin nak beli takoyaki. Tapi takoyaki tu dah habis. Pagi tadi kita orang dua-dua ada kelas sampai petang. Dah pergi-pergi pun dah lewat dah. Dah lewat. Lepas tu banyak juga kedai tak buka sebenarnya. Pelanggan je. Apa azam ke semester baru? By the way, kita orang dah masuk sem baru. Sem 6 kan? Yes. Kita orang ada setahun lagi untuk habiskan. 2 semester lagi. Which is 1 semester tu last belajar. 1 semester lagi dekat intern. Azam dia hanyalah macam biasa. Lulus dan hidup. Alah, untuk kau dah second week Second week. Dan masih tiada apa-apa di dalam otak. Macam tu lah. Mine baru first week. Bukan setakat baru first week, memang baru 2 hari. Semalam baru first day start kelas. Sekarang dah pukul 7 minit. Jom. 1, 2, 3. Amin. Oh, sedap. Wow. Pekat weh coklat dia. Tapi nampak walaupun macam kedai. Rasalah sikit-sikit mango tu. Okey lah. Sedap je. Rasalah kuih hebat dulu. Imas. Cantik dah Kuih hebat. Weh, kalau ni sama nasi, aku sama nasi lemak weh. Sure lah sama nasi lemak. Tak best lah, aku nak kecewa. Ini yang kita stress kalau beli bazar, faham tak? Dia kita ni tak lah expect perfect. Tapi kadang-kadang benda tu tak logik pun. Macam bau macam nasi lemak. Bau mengarut. Jadi nasi lemak untuk ayam berempah. Betul ke? Sambal nasi lemak. Betul. Macam nasi lemak macam bukan. Ke macam campur-campur. Maybe base dia macam nasi lemak kot. Tapi sedap je. Yang kita ada buat challenge khatam Quran setiap tahun. Sebenarnya baru start tahun lepas. Tetapi tahun lepas kita tak berjaya. Adalah check box yang putih tu maknanya kita belum complete. Tahun ni punya involve initially 3 je. Ya Allah. Lepas tu tambah sampai jadi 6 orang sebab kita tak tahu kan bila kita berapa lama kita tak boleh baca, berapa lama kita tak boleh solat. Kau ni kenapa kucing? Makin rancak. Dalam satu box 7 pages kan? 7 pages. So dia ikut color coded. Yang purple ada Ikin lah, ada Ikin Daya. Lepas tu orange Ikin yellow is mine. Chocolate Pishpa. Biru adalah bantuan tiba-tiba Wafi. So yang putih-putih ni kita kena complete lagi. Rasanya sempat, insyaAllah. Hopefully tahun ni betul-betul sempat lah. InsyaAllah. Kalau tak sempat juga, tak tahu nak kata apa dah. ya Allah, dah 6 orang. Double dah ni.